Saya nak kongsikan minuman yang bagus untuk orang yang ada masalah sakit sendi. Halia tua, lepas tu dengan sebiji nenas. Minyak calming oil ni pun bagus untuk orang yang ada masalah sakit sendi. Cuba sekarang. Dah siap dah. Ni memang jus untuk orang yang ada masalah sakit sendi jadi kalau minum jangan minum semua. Minum sikit-sikit. Bismillah. Memang sedap. Lepas tu berkhasiat. Bagus untuk orang yang ada masalah sakit sendi. Lepas tu kalau siapa yang ada masalah badan letih, lesu, lemah, minum air nenas dengan air halia. Cuma kalau orang yang ada masalah angin, masalah GERD, gastrik, nak minum air macam ni, kena makan dulu. Dah makan, baru minum air nenas dan halia. Memang sedap. Tak payah campur gula pun.